Saya mempunyai seorang rakan sekerja yang sudah berkahwin, yang mula menjalin hubungan sulit dengan seorang pelanggan di tempat kerja kami. Pelanggan itu juga sudah berkahwin. Hubungan sulit itu termasuk menyelinap keluar untuk bercium dengannya di tempat letak kereta semasa waktu rehatnya. Dan menghantar teks kepadanya tanpa henti semasa dia sepatutnya bekerja. Seluruh kedai tahu mengenainya. Dia akan memberitahu kami butiran menjijikan tentang kehidupan seks mereka. Termasuk menunjukkan kepada kami kesan calar kuku yang dalam di belakangnya, atau masa dia terpaksa membawanya ke bilik kecemasan dan dia terkoyak. Kami semua tahu mereka berdua sudah berkahwin. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpisah dengan pasangan masing-masing. Dia memutuskan hubungan dengan isterinya. Wanita itu pula memutuskan untuk memperbaiki hubungannya dengan suaminya. Jadi dia pergi daripada mempunyai dua wanita, kepada tidak mempunyai sesiapa langsung. Ini berlaku bertahun-tahun yang lalu dan saya tidak fikir dia pernah menjalin hubungan yang serius sejak itu. Dan bagi pihak semua wanita, saya gembira. Untuk lebih banyak pengakuan curang dan kisah kecurangan yang benar, langgan saluran ini dan klik pada loceng pemberitahuan untuk mendapatkan kemas kini tentang muat naik baharu.